Okey, hai semua. Assalamualaikum. Alright, hari ni hari Sabtu, 9 hari bulan 5, di mana pasaran emas dah ditutup dengan harga yang agak okeylah tadi RM646 per gram. So, orang kata boleh tak tinggi sangat, tak rendah sangat sebab harga emas paling tinggi naik hampir 700 lebih, 760 hari tu. Sekarang ni berada di paras sekitar 645. So masih lagi rendah. Jadi memang ada kenaikan berbanding, sebelum-sebelum ni sikit di mana paling rendah boleh pergi sehingga 590 lebih dulu-dulu Dulu pun tahun ni jugalah cuma sekarang ni berada di tengah-tengah. So kalau tanya, memang okey sajalah harga sekarang ni, tak tinggi sangat. Orang yang baru nak mula simpan emas, mungkin boleh consider untuk mula simpan, dari sekarang. Kalau kata tak ada bajet yang besar, boleh mula secara sikit-sikit. Okey, dekat Public Gold ni ada kemudahan akaun emas yang mana kita boleh kumpul gram emas secara sikit-sikit serendah RM100. Jadi yang mana yang nak tahu boleh rujuk ini video saya ataupun boleh klik link di bio saya. Alright, saya bantu sebaiknya.